guys, assalamualaikum. Hari ni kita nak main PGX lagi dan hari ni kita nak main Crazy Run sampai pet kita level up dan menggabungkan pet dia. Okay, ini dah nak level up. Sebelum tu kita pakai dulu ni dah. Kenapa kita tak guna armor? Sebab kasut ni lah yang paling cepat. Yelah kot. Okay, kita dah masuk dah dalam arcade ni. Belum. Okay, kita dah masuk dah dalam Crazy Run dan kita tengok siapa yang jadi keluar. Okay, harus senyap sikit. Main game. Atau kita main pizza je. Jomlah kita main pizza je lah. Lagi cepat kan? Woho. Bukan nak cakap terima kasih. Okay, kita dapat 450 guns dan lalu okay, cepat-cepatan. Yuhu. Oh, dah boleh level up. Kita tengok apa perlevelan ni. Sama je. Apa-apa pun yang menarik. Apakah dia boleh menarik dekat kolam? Kita tengok. Menarik dia di sini. Yalah.
nak level up kan level. Banyak dulu. Salah. Banyaknya. Orang di atas melambai katanya. Sabar ni. Dan orang lagi. But next game. Apa dengan next game? Nanti kita akan review lah lepas main ni. Kita akan review baju kot. Lepas naikkan pack yang kedua ni. Kita akan review baju. Wow. Okay, kita dapat 2 gamis. Okay, kita nak review lah sikit-sikit. Nanti kita akan review. Itu pada video yang nantilah. Okay. Kejap ni guys, kita skip dulu. Okay, kita sudah menyiapkan dan jom kita gabungkan pack-packnya. Okay, habis duit kita untuk level up kan dia. Okay, mana ya? Okay. Yes. Okay, kita tengok apa penggabungan dia. War. Tidak ada perubahan. Dan ini je. Ada kau. Hai. Yo. Ada ini je ke? Okey. Kita pilih apa? Apa menurut kalian untuk cerita kali ini? Jangan lupa like dan subscribe. Lah, saya lupa. Okay, tak apa guys. Dibatalkan aja percakapan itu. Kita mau kita nak review punya baju. Okay. Pertama itu baju ni. Kita sewa dulu. Okay, this baju dia. Baju dia agak cantik lah. Tapi tak ada goyang-goyang. Dan kenapa kita punya yang sini kepala ada 2. Dia punya headset tu ada. Patutnya headset dah. Headset je kan? Salah. Cantik lah juga dia punya baju ni. Okay, kita akan okay, kita nak tengok yang kedua punya. Okay, this baju untuk perempuan.
Kalau korang taruh sedikit, dia akan mendapatkan dia punya baju dalam dia. Okay, macam terlalu seksi. Kita akan pergi ke baju selanjutnya, iaitu baju Rainbow High. Okay. Rambut dia goyang-goyang, tak warna hijau pun. Sama pun dengan baju ni. Sama. Aduh, tapi sukalah dia punya gerak-gerak. Kita akan pergi ke baju selanjutnya. Jom. Okey. Ini untuk baju kedua, iaitu merah-merah punya. Dan ini sangat terbuka untuk baju sekolah. Okey, kita akan pergi ke baju selanjutnya. Kita tak ada banyak masa, sebab entahlah, banyak nanti. Okey, ini untuk baju ketiga ni, untuk Rainbow High. Panjang juga rambut-rambut dia orang. Okey, kita akan pergi ke baju untuk laki. Untuk laki ke? Tak lah. Kita akan... Okey. Inilah pakaian ke Rainbow High yang keempat. Sangat cantik lah. Kita akan pergi ke armor. Bukan armor lah, tapi macam armor lah. Tapi kita akan tak baju biasa lah. Okey. Dia bergerak ke poni dia? Oh, bergerak guys. Dan ini hanya baju biasa. Jom kita tengok baju laki dia pula. Jom, ada orang nak trackpad. Dia nak trackpad dengan apa ya? Dan kita menjadi botak guys. Apalah, tak seterang lah. Tak ada Dolphy ni. Dia nak trackpad dengan Dolphy dia. Dan ini lari. Bersihkan sampah ni. Bye bye guys. Amannya kita akan buat nanti.